Weh, Mat. Mat. Kau letak mainan tu sekarang. Kau pandang muka aku. Aku pantang ya, aku cakap kau tak pandang muka aku. Ni Mat, aku buat balik sekolah kau ni. Apa benda ni Mat? Keputusan UPSR kau 4 fail. 4 fail Mat. 4 fail. Kau ni aku geram. Kau duduk situ, kau duduk situ, kau duduk situ, kau duduk situ. Kau duduk situ. Aduh. Masalah kau ni Mat. Ha? 4 fail Mat. Apa benda ni? Teruk gila keputusan kau. Ya Allah, aku ni dah tak sabar dengan kau ni. Kau ni memang... janganlah. Tahu masalah kau, ni anak aku kan. Teruk sangat keputusan dia. Mimpi lagi. Hai, nama aku Mat. Umur aku 27 tahun. Kejap. Okey, ni tajuk. Kerja aku boleh kata stabil lah. Bukan senang-senang, tapi cukup. Hidup aku banyak dalam pejabat. Sibuk kerja benda yang orang kata penting. Tapi entah, kadang-kadang aku rasa kosong. Kejap, aku sahur dulu Satu benda pasal aku ni bukan jenis sentimental, tapi suka fikir benda yang lepas. Tapi ada benda, walau aku cuba lupa, dia tetap datang balik. Kadang-kadang, bila aku seorang dalam bilik, aku terfikir, sejak bila aku macam ni? Dulu time aku kecil, aku selalu fikir bila dah besar nanti, aku nak hidup sendiri. Dan siapa nak arah itu ini. Tapi sekarang, bila semua benda dalam tangan aku tak tahu aku tengah kerja apa sebenarnya. Raya pun nak dekat, tapi entahlah, aku patut balik ke? Tengok apa? Tiada Production. Ish. Aduh. Ya Allah, Mat, kau kenapa ni? Sekejaplah, ambilkan ubat. Hai Mat ni. Lain kali hati-hatilah main tu. Kan dah luka. Mat, Mat nak pesan ni. Janganlah ambil hati sangat bapak kamu tu. Dia sayang sangat Mat. Nah, lagi satu. Mat janji dengan Mak boleh? Janji apa kau? Andai kata Mak dah tak ada nanti, Mak jaga bapak boleh? Mak tak pasti dah. Oi, Mat. Jauh temenung. Kau dah siap belum proposal kau? Yang bos suruh buat tu? Dah. Sekejap lagi nak present ni. Jom. Jom lah. Sekejap lagi yang bos dah bising. Banyak lah masalah. Oi, Mat. Daripada bilik meeting tadi aku perasan kau ni asyik termenung je. Kau ada masalah ke? Tak ada apa lah. Tak ada apa yang dirisaukan tu. Kalau tak ada apa-apa, okey lah. Tapi kalau ada masalah apa-apa, just bagi tahu aku je lah. Jujur je. Dah dah masa waktu Jom lah kita gerak. Hari ni bagi aku dah. Okay, no problem. Jom lah. Bye.
Bagus salam. Tak nampak ke tengah buat apa ni? Marah pula. Nanti darah tinggi baru tahu. Alah, gurau je. Ada apa ajak datang ke sini? Oh, ni ibu ada bagi bekas kek ni untuk pakcik. Ambil lah. Allahu. Susah je. Nanti cakap dengan mak terima kasih. Baik. Pakcik, mak tak balik ke raya tahun ni? Biasalah Aidal. Orang dah sibuk bekerja. Mana mahu baliknya? Oh, sial pakcik seorang-seorang. Okey lah, Aida balik dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Yelah. Salam. Kau tanya Mat. Hari ni kan ada try puasa kan. Rasa aku nak buat family besar aku bagi di sini je. Kau rasa okey tak? Mat, kau dengar ni Mat? Sorry. Aku tak dengar driver kau cakap. Kau ni kenapa Mat? Dari sebelum meeting tadi aku tengok kau macam ni. Kau fikir apa ni? Tak pernah aku tengok kau macam ni. Mana ada apa-apa. Okey je. Tak ada lah Mat. Aku ni dah lama lah kawan dengan kau. Aku tahulah kau macam mana. Perangai kau semua aku tahu. Aku tahu kau ada masalah. Kalau kau ada masalah, cerita lah dengan aku. Tak lah kau. Aku rasa macam kosong ke. Macam tak tahulah. Mat, kau dah berapa lama tak tengok bapak kau? Aku tahu lah kau dengan bapak kau macam ni. Tapi tak payah lama sangat tu dengan bapak kau. Bapak kau tinggal kau seorang je tu. Tak lah kau. Rasa marah tu masih parut kat hati aku tau. Aku masih tak boleh lupa apa yang buat kat aku. Ikut kau lah Mat. Aku ni kawan kau. Aku hanya mampu nasihat je. Kalau kau rasa baik, kau ikut lah. Kalau kau rasa macam tak suka, kau pandai kau lah. Terima kasih lagi kau. Agak berat tentang aku dengan family aku. Tapi aku rasa aku boleh buat keputusan sendiri tu. Ikut kau lah Mat. Dah jom lah, aku dah siap-siap nak mandi semua ni. Nak pergi berbuka. Jom lah gerak lah. Dah. Mat. Kenapa Mat tak balik rumah tengok ayah? Mak. Mat dah janjikan nak tengok ayah bila Mat dah tak ada nanti. Bukan Mak tak nak. Tapi Tak ada tapi-tapi Mat. Mat dah janjikan balik ya. Mak janji Mak. Mak janji. Assalamualaikum. Salam. Mat. Ya Allah. Ayah. Mat. Jom kita ziarah kubur Mak. Baiklah Mat.
Ya, balik jom ya. Ya. Ya, sini ya. Ya. Ayah bangun ya. 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 Ayah bangun ya. 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 Raya rumah di sana. Dengar dia orang kaya, rumah besar, kereta mewah. Tunggu dulu, Akram bagi tahu, rumah itu raya tahun dulu. Sirap dia tawar amat kue makmur sepelik tak tunggu duit. Apa kata kita? Raya rumah di sebelah. Aku dengar anak dia lawa, putih gebu bibirnya merah. Tunggu dulu, Acoy bagi tahu, rumah itu rumah Haji Abu. Kau tak ingat apa kau dah buat? Getah segerap dia engkau hebat. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak sahaja. Hari raya orang semua bergembira, kita pula berduka tak dapat raya. Ya rumah nenek aku. Dia kau belah tadi beli di sana. Nenek aku